Assalamualaikum and hi guys. Okey, ini adalah trip terbaru kita ke Labuan Bajo. Trip 4 hari 3 malam ini bermula di KLIA 2. So flight kami dari KLIA 2 berlepas dalam jam 10.45 pagi plus minus macam tu. Alhamdulillah dapat tiket promosi dalam RM415 return je guys. Siapa tak suka kan? Okey, untuk seat dalam flight ni orang kata masa nak pergi tu ambil seat sebelah F. Kalau nak balik nanti daripada Labuan Bajo ke Kuala Lumpur ambil seat A. So view dekat sini memang cantik lah. Aku kan kalau macam long distance ni wajib jugalah nak ambil window seat sebab nak sandar kepala kat tingkap kan, daripada kita sandar kepala kat orang sebelah. Ouch! Touchdown je dekat Labuan Bajo dalam 2.15 petang macam tu. Kita disambut oleh Abang Chan. Baru je keluar airport terus dibawa ke Go Perfume Platinum, iaitu syurga buat peminat bau wangi. Harga je start from RM40,000 je. Yang paling famous Bakarat 540 dan sekali buka tester terus rambang biji hidung. Biji Kawan-kawan borong macam beli gula-gula. Aku rasa nyesal jugalah tak grab sebotol kan. Okay, next stop ke Sylvia Hill. Kami kejar masa sebab nak tengok sunset. Sampai je kena panjat bukit sikit, tapi jangan risaulah, panjat dalam 10 minit je macam tu. Tapi bila dah sampai kat puncak tu, Masya Allah, view 360 darjah yang buat semua penat kita tadi hilang serta-merta. Angin sepoi bahasa, matahari pun malu-malu nak turun, langit mula bertukar warna daripada warna biru ke warna oranye dan juga ke warna ungu secara perlahan-lahan. Memang awesome guys. Memang cinematic gila, rasa macam tengah shoot muzik video. Ada yang terus duduk diam termenung memuji kebesarannya, ada yang sibuk ambil gambar lompat-lompat. Semua ni nak cari momen paling estetik. Lepas tu kita orang dinner kat rumah makan Kelan Eat First. Nama je makan dulu tapi rasa dia biasa je nya. Macam seafood Chinese style, portion okey tapi tak berbekas sangatlah di hati. Ramai kawan cakap makan atas kapal tu sebenarnya lagi sedap. Kami bermalam di Zasgo Hotel, pilihan yang sangat tepat. Hotel ni dalam mall je. Bawah tu ada Zasgo Mart, farmasi, Ninso memang lengkap. Nak ke Alfamart ke, nak ke warung ke, kau nak coffee shop ke, semua walking distance. Bilik dia memang selesa dan wangi, besar. Sarapan boleh masuk tekak kita lah. Tapi yang paling best, pool lawa gila dan tempat makan dia menghadap laut. Sunset dan sunrise pun boleh nampak dari sini. Rasa macam breakfast dekat Santorini versi Nusantara. Okey, itu baru day yang pertama, baru pembukaan. Esok adventure Laut Labuan Bajo bermula. Stay tune guys.